Makan terus. Pagi ni kita dekat Boundary Fishing Club. Kita nak try kolam ni. Kita orang tak pernah main kolam ni. So kita nak try, tengok. Orang kata seronok sini kan. Kita cuba ni. Ni parking dia. Boleh tahan. Luas juga. Hari ni aku bukan seorang aku dengan Daesh. Hello guys. Ni suasana dalam kolam. Macam ni suasana dia. Okay, ni kemudahan barang pancing yang dijual lah kat kolam. Korang kalau nak dapatkan boleh datang sini. Okay, umpan ada juga dijual di sini. Tak tahu korang nampak tak gelap. Udang hidup. Okey, ni harga bayaran dia korang boleh nampak So aku dapat info sini, kolam ni ada 2 spesies saja, siakap dengan MJ ataupun kaci. Setup yang aku gunakan hari ni dari Rentaka Capture 0.8 dan reel Yeya BFS, dan yang semestinya SP dari nelayan Apek. Minyak tu kaci. Ui, makan sambut. Cacingku on top. Makan sambut. Sambut terus. Cacingku dari nelayan Apek. Telan ni cacingku nelayan Apek. Makan pun. MJ. Telan, alhamdulillah. Terima kasih bang. Okay. Kolam boundary. Mantap. Tengok sikit color apa tu. Tengok sikit. SP nelayan Apek Aduh. Nice. Cacingku lagi. Di mana kita di sini? Boundary Fishing Club. Kita guna SP apa? Belanak ni, belanak. Ni belanak. Ni lampau mau panggil. Ni nelayan Apek Swim X.